Okey geng, macam biasa apa yang korang nampak di depan ni, ini aku nak tukar ni di wali mula V2 aku ni. So sebelum korang pasang ni, korang kena copel ni dulu Ada klik kat sini. Ada klik. Sini ada klik. Aku copel dengan ni lah klik tu. Lepas tu Allen key kat bawah ni. Kiri yang kanan Lepas tu kau dah tanggal untuk buka ni. Bila kau dah tanggal ni, barulah kau guna spanner ni, spanner 10 untuk buka di sini. Atas dengan bawah ni dia ada. Kiri dan kanan semua sama. So right, bagi aku tanggal dulu. Lupa nak beritahu korang, ni pun ada tau. Korang kena tanggal ni. Okay, sini, sini, sini. Okey, dah settle geng. Yang brake dengan clutch ni aku nak spanner 10 lah semua, bawah dengan atas ni. So ini hasil dia. Bagi aku pasang dulu. Pasang macam yang sama yang masa yang kau nak tanggal, right? Okey geng, dah settle pasang. So itu saja untuk kali ni. Untuk next video kau komen kat bawah. Okey, jangan lupa like, comment, subscribe geng. Okey, bye.